我的名字叫美美，这是我们大家的故事。Hai! Kongsi Bacai Bahagian 1. Ambil ni. Ya. Hasan! Bin, baik. Hasan! Jaga! Jangan! Ambil ni. Ya. Hasan! Ini bukan badminton. Hah? Ya ke? Alah. Jom sambung main. Upin, cepat Upin. Cepatlah. Upin. Fizi, ambil. Apa tu? Ini ya? Macam menarik je. Mimi, buka. Wow! Nak, ambillah. Mama saya suruh kasih kawan-kawan makan. Banyak. Ambil. 5. Banyak-banyak pun tak apa. Cakaplah, Mimi. Baiknya mak kau. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Makanlah. Sedapnya. Manis. Makanlah. Rumah saya ada banyak lagi. Tahun baru Cina, Ma. Loh. Kita orang nak datang raya boleh? Boleh. Tapi hari raya kedua. Kenapa? Saya mau balik rumah nenek. Ada makan besar. Makan besar? Ya loh, ada banyak makanan. Sedap-sedap. Saya paling suka hisang. Sedapnya. Sedap sangat ke? Apa tu? Apa tu, Mimi? Itu makanan banyak ongok. Okey, bye-bye. Kongsi, ya kong. Aku ambil satu. Aku nak yang tu. Aku nak dua. Aku dah dulu. Aku nak tiga. Satu. Apa? Dah balik pun. Wah, limau. Mana dapat? Mimi bagi. Banyak. Nak? Satu, Mimi. Ini je. Yang lain dah masuk perut. Bertuah punya budak. Kak, jangan bising-bising. Ini rezeki orang bagi. Amboi. Nah, Opah. Opah, Mimi ajak raya rumah dia. Boleh? Boleh. Pergilah. Yeay! Opah, Mimi kata dia nak balik kampung. Ada makan besar. Opah. Memang. Malam tahun baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul di rumah orang tua mereka untuk makan besar. Makan besar ni, besar maknanya pada orang Cina. Ia merapatkan hubungan antara ahli keluarga yang jarang-jarang dapat berjumpa. Ada lagi? Dah habis. Tak apa. Apa yang kau ni, Pin? Nah, Ros. Pergi beli lagi. Baik, Opah. Korang duduk rumah. Akak nak pergi jalan-jalan.
Akak nak ikut. Tunggu. Nak ikut. Marilah. Ikut Kak, nak ikut. Pergi mandi dulu. Tak nak ikut. Merahnya. Yelah, merah tu kan warna ong untuk orang Cina. Bawa tu lah. Dah, main sini ikut akak. Jangan nak merayau. Murah ni, murah. RM2. Mercun RM2. Mari beli. Wah, nak satu? Satu. Maim, kau jual mercun? Mana boleh? Betul. Bahaya. Sesian. Sing kau Tak bahaya pun. Tengok ni. Tak bahaya. Tak ada apa-apa pun. Mercun ni pakai bateri. Canggih tak? Canggih. Untung jual mercun. Banyak ong. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Hai, Uncle. Hayat, Ipin. Tengok, solat tak cantik. Lo orang buat apa sini? Ikut akak beli limau. Apa ni, Uncle? Jangan pegang oh. Belum kering lagi. Nanti rosak. Mau tengok Mari sini. Ini Chun Lian. Chun Lian. Sini. Ini Chun Lian orang Cina kasih tampal dekat pintu. Banyak ongo. Heish, ong lagi. Uncle, ong tu apa? Ong Lu tak tahu dengar ini cerita. Tiap-tiap musim bunga ada satu malam. Semua orang mesti takut. Kenapa? Sebab ada Nian. Tadi ong, sekarang Nian. Nian tu apa? Dengar dululah. Nian satu raksasa yang suka makan budak. Macam dua orang Ayah, Toto diam-diam lah. Lepas tu, Uncle. Lepas tu. Mana tadi? Suka makan budak. Betul. Itu pasal tahun baru Cina. Banyak merah, banyak bising. Mesti bakal mercun.
Jadi itu benda-benda jahat tak masuk rumah. Tak kacau orang lah. Oh, tapi Uncle, Ong tu apa? Tahun baru Cina Lu pakai baju warna merah. Lu punya rumah banyak warna merah. Kasih gantung ini cunian. Lo banyak nasib baik. Banyak ong lo. Mau beli kah? Hah? Situ rupanya. Upin, Ipin. Dah, Mi balik. Kakak, nak beli ni? Banyak Ong. Banyaklah Ong kau. Telinga merah ni ong lah. Banyak ong tak? Jom balik cepat. Bunga api. Jom tengok. Upin, tengok tu. Cantiknya. Wah, mesti Mimi tengah seronok makan besar dengan keluarga dia. Lepas tu, main bunga api. Seronoknya raya Cina. Seronok. Wah. Kau berdua tak pergi beraya? Tunggu Mimi balik. Kenapa tak pergi rumah Uncle Atong? Kesian dia seorang-seorang. Tak naklah. Uncle tak ajak pun. Pergi je lah. Jom. Budak-budak ni bila beraya, lupa nak balik. Akak! Balik pun. Tengok ni. Banyak. Aku dulu. Hello? Upin, bagilah. Hello, Upin. Bagilah. Ni Upin lah. Hai, Upin. Ini Upin lah. Sama je lah. Esok korang pergi beraya rumah Mimi tak? Mestilah. Tak sabar ni. Betul. Tak sabar nak pakai baju raya Cina. Jadi aku belikan. Baju raya Cina? Upin, kita tak ada pun. Mana ada? Tu je nak cakap. Bye. Kalau tak pakai, tak boleh pergi rumah Mimi ke? Ai, siapa cakap? Pakai je apa-apa asalkan sopan. Kongsi. Si bajai. Kamu semua datang. Saya suka. Mana Ihsan dengan Fizi? Diorang lambat. Kita makan dululah. Betul. Mari. Jemput masuk. Mari. Ini semua boleh makan. Mari makan. Terima kasih, Aunty. Weh, apa tu? Kongsi bajai. Hai. 2, 3, biji 5. Baju kamu banyak silau. Memang sakit mataku. Apa pula? Cantik kan? Cantik, tapi tak ong. Kenapa tak pakai merah? Warna emas ong apa?
Kan Mimi? Banyak, Ong. Merah, Ong. Emas lagi, Ong. Saya suka. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Saya tak suka Mail. Aku juga. Mari makan. Wah, saya buat. banyaknya makanan. Mali. Duduk makan. Ipin. Sini. Sedapnya. Wah. Macam makan besar. Yeay, sudah datang. Mari. Semua pergi tengok. Ikut saya. Tak kupas? Boleh makan ke? Boleh. Banyak, Ong. Tak mau bagi saya. Apa sih bau bakar Mimi? Tak apa. Nanti sambung je kan Mimi? Tak boleh sambung. Ini semua Ong. Pak. Ya. Hai, sudah habis? Ayah. Susah.